Masih ramai lagi tak faham apa beza akaun GAP dengan emas fizikal. GAP, kita boleh beli emas dan simpan emas dalam bentuk gram dulu. Boleh kumpul sikit-sikit. Harga sentiasa diupdate setiap jam 12 malam. Kecuali bila harga dunia naik atau turun mendadak, akan berlaku perubahan pada hari tersebut. Manakala emas fizikal yang kita boleh pegang kat tangan sendiri tu, sebelum dapat tu, kita boleh pilih sama ada kita nak gold bar ataupun dinar. Boleh bayar penuh ataupun ikut bayaran ansuran selama 6 bulan ataupun 10 bulan. Harga untuk gold bar dan dinar ni sentiasa diupdate dalam sistem setiap 20 minit. Kedua-dua emas ni ada cara beli dia. Harga dia tak sama. Harga adalah mengikut nilai gram. Masih tak jelas lagi? PM je saya tahu. Nanti saya explain slow, perlahan-lahan supaya anda faham cara dapat atau nak beli emas fizikal daripada Public Gold.